Saya meresmikan majlis Khatam Al-Quran Sekolah Kebangsaan Gunung Satu pada hari yang penuh berkah ini, insya-Allah. إياك نعبد والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك. Dengan Iqbal panggil, kamu double check balik. Mana yang dibulat-bulatkan tu kan, double check balik ya. Walaupun dihimpunkan sejuta syair dan mada, tidakkan dapat terbanding Al-Quran kalamullah. Sempurna kalimahnya, tiada ragu padanya. Hidayah dari Allah kepada setiap hamba. Suci kewujudannya, agung hikmah hadirnya, kekal terpelihara, dilindungi Allah. Siapa yang meletakkan Al-Quran dalam hatinya, pasti terpelihara, diredai Allah. Al-Quran jadi pedoman menempuh jauh dunia, akan selamatlah insan dari jurang dosa. Jalanilah kehidupan, berpandukanlah Al-Quran, moga mendapat rahmatnya di dunia dan akhirat. Seumpama terang sang bintang yang menjadi panduan, dan nakhoda di pelayaran, sesat di lautan. Begitulah Al-Quran jadi kunci kebenaran, sisi semua kejahilan, hapus kebatilan. Muliakanlah Al-Quran, semaikanlah di dalam jiwa, tiada lebih berharga dari redha Allah. Sempurna kalimahnya, tiada ragu padanya. Hidayah dari Allah kepada setiap hamba. Seumpama terang sang bintang menjadi panduan, dan nakhoda di pelayaran, sesat di lautan. Begitulah Al-Quran jadi kunci kebenaran, sisi semua kejahilan,